seperti benda yang lekik dan juga air yang sangat kuat deras, seperti air bomba. Keadaan tim saya sekarang ni semua dalam keadaan basah kuyup. Dengan waktu sekarang 12.45 malam, di atas laut yang angin yang sangat kuat. Saya tak tolong rekod sos dah ni dan buktikan pada dunia bahawa Israel telah melanggar undang-undang. Tahu apa permainan mereka, sedangkan sekarang kami dan Gaza sangat-sangat tidak jauh. Sangat-sangat sikit. You ignited this. Basah, tengok. Semua basah kuyup. Semua basah kuyup, dalam keadaan yang basah kuyup. Tanpa berlaisan, walaupun mereka dah suruh kami angkat tangan, kami dah pun mengangkat tangan kedua-dua tangan kami. Kami dah mengangkat tangan kedua-dua tangan kami, tapi mereka masih juga menimbah minyak dan juga air yang sangat kuat. Sampaikan kami punya boat damage di bahagian belakang kipas. Saya sangat-sangat dalam kesejukan sekarang ni. Kak Zizi dah kena tahan. Tiu Rahmat dah kena tahan. Ilya, Muaz, Haikal, Usul, dan ramai lagi yang dah kena tahan rakan-rakan saya.